Benda lagi kau buat dekat motor aku ni. Kenapa parking kat sini? Kau kena rembat macam mana motor ni? Aku baru je parking kat sini, Ca. Apa lagi kau buat dengan motor aku kat sini ni? Adalah, Ca. Aku nak buat dengan motor kau. Tapi kau jangan risau. Apa? Jangan risau. Aku tak buat apa-apa dekat motor kau. Kau ni... Nampak? Aku pun nak tengok-tengok ke? Apa benda kau ni? Buat apa panas-panas parking motor aku kat sini? Kesian lah motor aku panas. Panas dah tak kisah sekarang. Apa hal? Itu dah tak kisah. Kenapa? Ni aku dah ada easy cool. Easy cool? Easy cool ni aku sentiasa letak kat fairing kau ni. Ni. Kat fairing kau ni aku sentiasa letak. Hehe. Ini fairing dah potong. Ini kalau jatuh tak menangis kau tahu. Tak ada apalah. Aku selama ni aku motor kau relax je kat sini easy cool ni. Hai kau ni. Tapi diorang tahu ke kegunaan easy cool ni? Easy cool ni apa sebenarnya? Okey. Cuba bagi tahu sikit lah. Easy cool ni spray penyejuk badan. Sekali spray ni tahan 1 jam. Tahan 1 jam? Tahan 1 Kau jam. biar betul? Betul. Try. Kau mesti nak try juga. Sejuk melekit pun tak. Melekit pun tak? Tak melekit. Ya, sesuai untuk aktiviti lasak. Macam yang kau suka pergi ride. Pergi mancing ke, pergi bersukan ke, pergi gym. Memang sangat-sangat sesuai Nak dapat kat mana? Dapat kat mana? Hei, takkan kau nak tanya aku lagi dapat kat mana? Kat mana? Kau tekanlah beg kuning tu. Beg kuning? Ya, tapi jangan beli satu. Beli berapa? Kau kena beli 3 lagi berbaloi. Apa beza 1 dengan 3? 175, 3 pun 75. Iya, kau Itu tak percaya? macam pun boleh ke? Boleh. Tak percaya kau tengok dekat beg kuning sekarang. Kau dapat harga berapa?